Satu lagi orang yang ini kebanyakan ni orang yang kerja corporate. Orang yang kerja corporate ni maksudnya dia fokus mencantikkan resume. Portfolio dia lah. Tapi dia buat kerja. Maksudnya, okey, aku kerja kat syarikat ni kerja setahun. Lepas tu aku jump syarikat lain. Saya ada kawan macam tu. Dia memang dalam masa 4 tahun tu dia jump like 5-6 syarikat. Betul. Gaji dia walaupun kerja 4 tahun dah berlahibu. Betul. Itu satu skill yang memang you kena tahu. Tapi skill dia, saya tanya, okey, ini skill ni memang kena pandai apa? Kena pandai sembang ke, kena pandai politik dia cakap tak, resume. Dia memang sentiasa update resume dia untuk hit apa keperluan syarikat-syarikat, apa Lain. market yang perlukan, dia hit, dia apply. Dia jump. Masuk lah. Betul, menjadi tau benda tu. Tak ada lagi saya dengar orang yang work life balance. Aku kerja 9-5, balik aku nak tidur. Betul. Tak ada lagi lah. Dulu kan waktu kita kecil-kecil, kita selalu rasa orang kaya ni bos ni sain-sain je. Bila I dah besar, bila I dah Saya dia. kan kita macam tu kan. Kita anggap macam tu kan kalau bos-bos macam tu je kan. And then bila I dah besar, bila I dah kerja and then kita dah upgrade kita punya circle, I tak pernah lagi jumpa business owner ataupun orang yang berjaya yang banyak masa free. Tak ada. Most of the time dia orang memang sangat busy. Betul. Saya ni dalam kereta meeting. Ya betul. Dan sebab tu ada staff yang tolong drive. Yelah. Sebab dalam kereta tengah meeting. Meeting projek. Boleh tahan. RM10,000 atau RM1,000. Ya betul. Sebab tu memang tak ada. I rasa dia memang sifir ni memang macam tu orang. Ya. Sifir dalam kat dunia ni bukan tentang kerjaya je. Sama juga macam contoh kalau korang nak excel dalam exam let's say. Betul. Katakanlah kalau waktu sekolah tu adalah waktu kerja. Melainkan you adalah gifted dan you tak payah habis sekolah tak payah buat latih tubi, tak payah pergi tuition dan sebagainya kan. Tapi kalau kita adalah orang biasa, bukan gifted, genius ke apa, kita memang still kena lepas waktu sekolah kita kena buat latihan pula, masuk tuition. Kalau kita tak ada duit kadang-kadang kita kena buat latihan kan sampai tengah malam dan sebagainya baru kita boleh dapat 10A.